Aku Napi yang bagi tahu aku tentang Hidden Fest ni. Kalau tak memang hidden lah pengetahuan aku. Orang tarekat apa bikin acara ni. Kali pertama mereka buat dulu di Frame, betul-betul depan rumah Napi. Bikin gempak jugalah. Sebab mereka panggil noh hujan ke apa entah. Napi tak pi, aku pun tak pi. Tapi kali ni aku tak pi juga. Sebab mereka buat di KGFP. Yalah, aku kerja sana dari tahun 1998 sampai 2005 kot. Nostalgia cik oi. Mestilah nak pergi tengok ladang tebu. Rupanya mereka bukan bikin dalam kilang, tapi kat tapak parking lori molasses dan traktor tebu. Tapi kira okey lah. Kat padang ARD aku tengok ada mereka buat tapak camping juga. Sampel lah. Kios jualan okey, ada macam-macam barang, paling banyak makanan lah. Sambutan pun rancak. Tu kira kopi waktu maghrib tu. Ada pentas untuk band perform juga. Terbaik lah pok ni.